Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setelah melalui beberapa minggu kuliah dan tugasan yang mencabar, kita kini bakal memasuki cuti. Ini diharapkan kita dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk berehat, menenangkan minda dan mengisi semula tenaga sebelum meneruskan baki semester yang akan datang. Gunakanlah masa cuti ini dengan sebaiknya, bukan sahaja sekadar berehat, malah boleh meluangkan masa bersama keluarga dan orang tersayang. Akhir kata, kami daripada warga Universiti Sultan Azlan Shah, khususnya Kelab Taha, mengucapkan selamat bercuti dan semoga semua dapat kembali dengan semangat yang baru, fokus yang lebih jelas dan motivasi yang tinggi untuk meneruskan perjalanan akademik. Selamat bercuti, jaga diri dan terima kasih.